Okey. Satu lagi, macam mana nak buat shortcut hindsight tu kan. Sama juga nak buat shortcut dia. Nak buat shortcut dia, kita mula-mula buka dah, kita tekan yang tengah ni. Yang tengah ni setup biasa ni. Tengok yang aku dah, contoh aku ada dah kan, aku dah bubuh shortcut hindsight tu kan, yang pre-recording tu kan. Okey, tekan kat sini, pergi kat tengah balik. Lepas tu sama kat ambil pensel ni, pergi kat pensel ni. Okey, lepas tu buat scroll dah. Buat scroll, buat nampak tu yang tepi ni. Tepi ni nampak ni hindsight on, turun bawah lagi. Turun bawah lagi sebab kita nak cari shortcut. Nampak dah shortcut tu. Okey, tu shortcut. So shortcut kita, antara kita nak bubuh lower left belah kiri, lower belah kiri, lower belah kanan, ataupun upper belah kiri. So aku pilih hindsight tu duduk upper belah kiri. Pilih yang ni lah. Ni apa, scroll sampai bawah lah kalau nak guna kan. Upper right, macam tu lah. Sebab tu dia keluar aku punya shortcut kat situ kan. Aku nak try off, tengok. Try off. Lepas tu kalau open jadi kena. Ni dah rekam terus kan. Mana kata kita nak buat macam tu, kita kena open macam ni dulu lah. Tak ada lah dia terus rakam, tekan rakam dia jadi hindsight tu. So dia keluar ni, kita open balik kan. Hindsight ni kita open, kita tekan ni kat hindsight on. Okay, dia dah jalan 15 second. Ada aku geng. Ni rasa-rasa ada dah ni segini. Rasa-rasa ada dah kan. Nak kena dah. Tu dia dah goyang lah. Dah goyang lah. Strike geng. Strike. Strike. Strike.